Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inni istawda'tuka ma 'allamtani fardudhu ilayya 'inda hajati ilayhi wa la tansani ya rabbal alamin. Allahumma rzuqni fahman nabiyil hifdzal mursalin wa sur'ata ilhamil malaikatil muqarrabin wa bihidayatil mu'arrifin. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kita sambung pengajian kitab Hidayatus Shibyan, muka surat 22, baris yang ke-8 daripada bawah. Muka surat 22, baris yang ke-8 daripada bawah. Qala musannif rahimahullahu ta'ala, dan sunat membaca 2 khutbah kemudian daripada sembahyang 2 hari raya. Jika disembahyang akan keduanya 2 hari raya dengan berjamaah. Qala musannif rahimahullahu ta'ala, ini masih lagi perbahasan mengenai sembahyang sunat 2 hari raya. Jadi sembahyang sunat 2 hari raya yang lepas, kata musannif, hukumnya sunat muakkad, sunat yang dituntut kuat. Jadi disunatkan kita buat secara berjamaah, dituntut kita buat secara berjamaah, sama ada laki-laki atau perempuan, musafir ataupun hadir tidak musafir, sunat buat secara berjamaah, kecuali orang yang sibuk di dalam ihram haji atau umrah. Jadi orang yang di dalam ihram tak disunat buat secara berjamaah, dituntut buat secara seorang diri. Itu hukumnya. Di dalam mazhab kita Syafi'i, hukumnya sunat muakkad, sunat dituntut kuat. Jadi kaifiat sembahyangnya, kata musannif yang lepas, sekurang-kurangnya kita buat sembahyang 2 hari raya ni 2 rakaat seperti sunat wudu, seperti tahiyatul masjid. Kita buat macam itulah. Kita niat, saja aku sembahyang sunat hari raya Aidil Fitri, saja aku sembahyang sunat hari raya Aidil Adha 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Kalau kita makmum kerana Allah. Kalau imam kerana Allah. Saja aku sembahyang sunat 2 hari raya, saja aku sembahyang sunat hari raya Aidil Adha ataupun Aidil Fitri 2 rakaat makmum kerana Allah Ta'ala. Kemudian kita baca doa iftitah. Selepas daripada baca doa iftitah, sunat kita takbir 7 kali. Kita takbir 7 kali, Allahu Akbar. Kemudian kita selangi di antara 2 takbir itu dengan tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ataupun kita tambah lagi wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kemudian takbir pula Allahu Akbar kali yang kedua. Kemudian kita selangi dengan tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Dan begitulah kita takbir sehingga kali yang ke-7. Apabila kita takbir kali yang ke-7, jadi kita tak tasbih lah. Dan imam membaca Fatihah, makmum ni sunat mendengar Fatihah imam. Artinya 7 kali takbir tu selepas daripada membaca doa iftitah, sebelum membaca a'udzubillah, bismillah dan Fatihah. Boleh? Itu rakaat yang pertama. Itu yang akmal lah.
Yang akmalnya begitu, yang akmalnya rakaat yang pertama 7 kali takbir. Dan rakaat yang kedua pula, sembahyang hari raya yang akmal, yang terlebih sempurnanya, rakaat yang kedua kita takbir 5 kali. Takbir ni selepas daripada kita takbir qiyam, kita sujud yang kedua, kita takbir Allahu Akbar, qiyam. Takbir tu tak kira lagi. Apabila kita berdiri betul dah, kita qiyam berdiri betul dah, kita berhenti syahadat tumanina, subhanallah, kita berhenti syahadat tumanina, kemudian kita takbir pula 5 kali, Allahu Akbar. Kita selangi dengan tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian kita takbir pula kali yang kedua, Allahu Akbar. Kemudian kita tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, sehingga 5 kali takbir. Apabila cukup takbir kali yang kelima, Allahu Akbar, berhentilah. Kalau imam dia baca Fatihah, makmum sunat dia mendengar membaca Fatihah imam. Maksudnya rakaat yang pertama 7 kali takbir, 6 kali tasbih. Rakaat yang kedua 5 kali takbir, 4 kali tasbih. Boleh? Itu kata musannif. Gitu. Sambungan tu lah. Jadi kata musannif, dan sunat membaca 2 khutbah kemudian daripada sembahyang 2 hari raya. Selepas daripada kita sembahyang 2 hari raya ni, 2 hari raya Aidilfitri ataupun 2 hari sembahyang hari raya Aidilfitri dan hari raya Aidil Adha, sunat kita membaca 2 khutbah. Sunat kita baca 2 khutbah. Ini beza dengan sembahyang Jumaat. Dia sembahyang Jumaat ni kita baca khutbah dulu, kemudian baru kita sembahyang Jumaat 2 rakaat tu. Adapun sembahyang sunat ni, sunat hari raya ni, kita baca khutbah dulu. Boleh? Kita baca khutbah dulu. Kita sembahyang dulu. Kita sembahyang 2 hari raya, kemudian sunat kita baca khutbah. Dia kena menyalahi. Kalau kita baca khutbah dulu, itu tidak sah khutbah tu. Sembahyang tu sah. Kalau tak baca khutbah pun sah. Sebenarnya sunat saja baca khutbah. Jadi dituntut ni, selepas daripada sembahyang hari raya, kita baca khutbah. Khutbah raya. Sunat membaca khutbah 2 hari raya, kemudian daripada sembahyang 2 hari raya. Jika disembahyang akan keduanya, sembahyang 2 hari raya tu dengan berjamaah, dituntut kita membaca khutbah ni kalau kita sembahyang berjamaah. Kalau kita sembahyang seorang diri, tak payahlah. Tak dituntut nak baca khutbah untuk siapa. Jadi kalau kita sembahyang secara berjamaah, sekurang-kurang nama jamaah 2 orang. Maknanya kalau 2 orang pun sunat lah. Kita pula tak agama. Kalau kita sembahyang jemaah 2 orang nak baca khutbah, jadi serupa tak ada semangat lah. Sebab itulah kita buat sembahyang raya ni di masjid, di surau, di dewan ataupun di rumah, tapi orang ramai. Jadi sunat kita membaca khutbah selepas daripada sembahyang 2 hari raya. Secara kita sembahyang raya tu secara berjamaah, dituntut kita membaca 2 khutbah. Khutbah ni sunat, bukannya wajib. Khutbah raya ni sunat saja. Kalau kita tak baca pun sah sembahyang raya tu, sunat saja. Dia tak baca khutbah Jumaat. Khutbah Jumaat kalau tak baca khutbah, tak sah sembahyang Jumaat tu. Bermula syarat pada 2 khutbahnya, 2 khutbah 2 hari raya tu seperti syarat pada 2 khutbah Jumaat juga, seperti syarat 2 khutbah Jumaat juga. Jadi kata musannif, bermula syarat pada 2 khutbah hari raya tu, hari raya Aidil Adha, hari raya Aidilfitri. Syarat dia tu seperti syarat pada 2 khutbah Jumaat juga, seperti syarat pada 2 khutbah Jumaat juga. Syarat dia seperti khutbah Jumaat lah. Tapi kalau kita baca khutbah ni tak cukup rukun, tak cukup syarat, khutbah tu tidak sah, tak ada pahala lah. Tapi sembahyang raya tu sah,
Dia tak macam Jumaat. Jumaat ni kalau khutbah tak sah, sembahyang Jumaat tak sah. Tapi kalau sembahyang raya, kalau sekiranya tidak sah khutbah tu, sembahyang raya tu sah. Jadi syarat-syarat dia seperti syarat khutbah pada hari Jumaat. Apa dia? Syarat sah khutbah ni. Syarat dia yang pertama kena suci daripada 2 hadas. Orang yang nak baca khutbah ni dia kena suci daripada 2 hadas. Hadas kecil dan hadas besar. Dia kena suci. Kalau dia berhadas tidak sah khutbah. Dan syarat yang kedua kena suci daripada najis pada pakaian dan badan. Maknanya pakaian kita dan tubuh badan kita ni tidak boleh ada najis. Itu syarat membaca khutbah. Khutbah Jumaat ataupun khutbah raya. Itu syarat yang kedua. Dan syarat yang ketiga ni, baca khutbah kena berdiri bagi yang kuasa. Syarat membaca khutbah kena berdiri bagi yang kuasa, kecuali uzur. Kecuali uzur sebab semayang lah. Sebab khutbah ni dihukum seperti semayang juga. Kena berwudu, kena suci daripada 2 hadas, kena suci badan daripada najis, pakaian suci daripada najis. Lepas tu kena berdiri baca khutbah ni bagi yang kuasa. Kemudian yang keempatnya kena menutup aurat. Aurat ni tak boleh terbuka. Kalau tengah-tengah baca khutbah aurat terbuka, umpamanya batal khutbah tadi. Itu syarat membaca khutbah. Lepas tu kena duduk di antara 2 khutbah. Sama ada khutbah raya ataupun khutbah Jumaat, dia kena duduk. Sekurang-kurang duduk qadat tumanina. Sekurang-kurang duduk ni qadat tumanina. Kita duduk saat kita bangkit baca khutbah kedua sah lah. Itu syarat dia. Tapi yang aulanya kita duduk seqadat membaca surah Ikhlas. Kita duduk qadat tu lah. Tetapi jangan lebih daripada 2 rakaat sembahyang sunat. Kalau kita duduk antara 2 khutbah tu, sama ada khutbah Jumaat ataupun khutbah raya, lebih daripada 2 rakaat sembahyang sunat, maka batal khutbah tadi. Nampak? Jangan bagi lebih lah. Kalau untuk bila nak selawat tu, jangan selawat panjang sangat. Agak-agak lah. Jangan bagi lebih daripada 2 rakaat sembahyang sunat. Kalau lebih daripada 2 rakaat sembahyang sunat, maka batal khutbah tu. Lepas tu syarat sah khutbah lagi selepas kalau bagi sembahyang Jumaat lah. Kalau bagi sembahyang Jumaat ni selepas daripada membaca khutbah yang kedua tu, jangan lebih daripada 2 rakaat sembahyang sunat. Kita nak sembahyang tu lah, imam dia nak takbir sembahyang tu, selepas pada baca khutbah jangan lebih daripada 2 rakaat sembahyang. Itu syarat khutbah. Boleh. Ada pun sembahyang raya kita sembahyang dulu. Lepas tu kena mualat antara 2 khutbah. Di antara khutbah ni dia kena mualat. Maknanya tak lebih daripada 2 rakaat sembahyang lah. Macam tadi lah. Kemudian begitulah syarat-syarat dia. Tu kena tengok bab khutbah Jumaat. Qala musannif rahimahullah taala, itu syarat-syarat khutbah. Dan begitulah juga rukun-rukun dia. Rukun-rukun khutbah. Rukun-rukun khutbah itulah. Dia kena ada puji Tuhan. Khutbah yang pertama tu dia kena ada puji Tuhan. Alhamdulillah. Innal hamdalillah umpamanya. Kemudian ada selawat atas Nabi. Kemudian pesan takwa. Lepas tu khutbah yang pertama kita baca 1 ayat daripada ayat Quran. Itu rukun khutbah pada yang pertama. Adapun ayat Quran ni berkhilaf ulama. Kata setengahnya ditentukan ayat Quran ni pada khutbah yang pertama. Khutbah yang pertama mesti kena ada 4 rukun. Iaitu pesan takwa, puji Tuhan, alhamdulillah, selawat di atas Nabi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kemudian pesan takwa, ittaqullah, kemudian membaca ayat Quran. Itu rukun khutbah yang pertama. Lepas tu yang khutbah yang kedua pula, yang pertamanya puji Tuhan, alhamdulillah. Kemudian selawat di atas Nabi. Kemudian pesan takwa. Kemudian doa bagi mukmin. Doa lah, Allahumma ighfir lil muslimin
muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Itu khutbah yang kedua. Begitulah juga khutbah raya. Khutbah raya begitulah. Qala musannif rahimahullah. Kalau sekiranya khutbah raya tu khatib tadi ni dia tak cukup rukun umpamanya, khutbah tu tidak sah, tak dapat pahala sunat, tetapi sembahyang raya tu sah. Jangan kita duk faham kata khutbah tak sah sebab tak cukup rukun umpamanya. Lepas tu sembahyang tak sah, ada sembahyang raya sah, cuma khutbah itu sunat, dia tak macam sembahyang Jumaat. Sembahyang Jumaat kalau tidak sah khutbah, maka tidak sah sembahyang Jumaat tu. Itu beza di antara sembahyang Jumaat dengan sembahyang hari raya. Qala musannif rahimahullah. Itu adalah syarat-syarat lagi. Syarat-syarat dia. Itu kena tengok kitab sama-sama sikit lah. Qala musannif rahimahullah ta'ala, dan sunat mandi pada 2 hari raya. Jadi hukumnya sunat kita mandi pada 2 hari raya. Hari raya Aidil Adha, hari raya Aidil Fitri, hari raya Aidil Adha, sunat kita mandi. Dan masuk waktunya, waktu mandi ini daripada tengah malam. Masuk ni tengah malam. Tengah malam ni artinya pukul 12, pukul 1 lah. Tengah malam ni pukul 1. Apabila masuk pukul 1 tu, kalau kita mandi saja, aku mandi sunat hari raya Aidil Fitri, boleh pahala kita mandi. Adapun kita mandi biasa-biasa ni hukumnya harum, tak sunat. Nampak? Cuma sunat pun sunat yang aridi, yang baru datang, bukan sunat yang zati. Macam kita mandi nak semayang tu, hukumnya harum, mandi pun tak apa, tak mandi pun tak apa. Nampak? Tapi kalau kita mandi itu dengan niat, kita niat ni nak sempurnakan ibadat kita, kita semayang pun selesa, badan kita pun bersih, mendatangkan khusyuk di dalam semayang, boleh juga pada sunat. Tapi sunat tu sunat yang aridi, yang baru datang, bukan sunat yang zati. Adapun semayang 2 hari raya ni sunat yang zati, sunat mandi. Tak kira lah sama ada laki-laki atau perempuan, meskipun di dalam haid, sunat mandi. Sebab meraikan semayang hari raya, semayang kerana meraikan hari raya. Jadi orang perempuan pun kalau dia main bulan umpamanya, dia tak suci, sunat dia mandi hari raya, bukan mandi pasal nak semayang. Boleh. Adapun mandi Jumaat tu tertentu bagi laki-laki. Bagi orang nak semayang Jumaat, sunat dia mandi. Dia nak pergi Jumaat tu, sunat dia mandi. Qala musannif rahimahullah. Jadi sunat mandi 2 hari raya. Bila waktu mandi ni? Masuk waktunya waktu mandi 2 hari raya daripada tengah malam. Artinya pukul 1 lebih. Dan tetapi mandi kemudian daripada fajar itu terlebih afdal. Tetapi mandi kemudian, jadi selepas daripada fajar itu, selepas daripada subuh, itu terlebih afdal. Yang afdalnya kita mandi selepas pada waktu subuh, itu yang afdal. Maknanya kita sembahyang subuh, masuk waktu subuh kita mandi, itulah yang afdal. Ataupun kita nak mandi ini sebelum kita nak pergi sembahyang raya, sunat kita mandi selepas daripada masuk waktu subuh, ataupun sebelum daripada kita nak pergi sembahyang raya, sunat kita mandi. Artinya kalau kita mandi boleh pahala, mandi itu boleh pahala, tapi dengan niat lah. Kalau kita mandi tak niat, tak ada pahala juga. Mandi ini dia kena niat. Sejak aku mandi sunat hari raya kerana Allah Ta'ala, sejak aku mandi sunat hari raya Aidil Fitri kerana Allah, kita mandi sunat kita mandi. Qala musannif rahimahullah ta'ala. Jadi mandi ini dia tak macam mandi wajib. Ada pun mandi wajib, dia wajib kena anggota yang zahir. Ada pun hani ini walaupun tak sempurna anggota zahir pun, mandi itu boleh dah pahala. Dia tak macam mandi wajib. Mandi wajibnya selagi anggota zahir kita ni tak sempurna, tidak sah mandi wajib. Adapun mandi sunat 2 hari raya ni, kalau kita mandi anggota yang zahir ni tak sempurna, boleh dah pahala sunat. Itu beza di antara mandi wajib dengan mandi
sunat 2 hari raya. Mandi wajib maknanya seluruh anggota zahir ni kena. Mandi sunat 2 hari raya tak mesti, tapi yang afdalnya kita bagi kena semua anggota yang zahir. Itu beza di antara mandi sunat dengan mandi wajib. Boleh? Qala musannif rahimahullah ta'ala. Sunat mandi dan sunat menghiasi dirinya, sunat berhias. Sunat berhias dirinya, diri seorang sunatlah kita berhias diri kita padanya pada 2 hari raya. Pada hari raya sunat kita berhias diri. Kita hias diri kita, maknanya kita bersiap lah. Orang Kedah panggil bersiap. Sunat kita bersiap. Macam mana taswir berhias ni? Menghiasi ini, bersiap ni. Musawwarun ditaswirkan dia, digambarkan dia dengan mengerat kuku. Sunat kita kerat kuku kita. Dan bercukur. Kita bercukur lah. Misai-misai, janggut-janggut trim bagi cantik lah. Sebab kita nak sambut raya ni. Nak bagi nampak hit, nak bagi nampak cantik. Maknanya kita trim misai-misai janggut kita ni bagi elok. Jebeng-jebeng kita tu bagi elok. Sunat kita berhias. Kerat kuku berhias. Kalau ada daki-daki di badan ni kita tonyok-tonyok. Kita basuh bagi cuci. Hak kelarah-kelarah ni. Kalau dulu ni, kalau budak sekolah dulu ni duduk di padang cari ikan. Jadi mak ni suruh tonyok dengan hampas nyok. Hampas nyok tu tonyok nak bagi keluar. Begitulah. Kalau orang yang tubuh badan dia tu dia jadi kelarah ke umpamanya ada kotor-kotor, sunat berhiaskan diri pada hari raya dan menghilangkan bau-bau seorang yang kecil pada badan seorang. Jadi sunat badan-badan yang bau, yang busuk-busuk, bau kesam umpamanya, maknanya kita sunat, kita basuh, kita sabun, guna limau-limau untuk nak menghilangkan bau-bau badan kita. Kerana kita nak menyambut hari raya ni, sunat. Hukumnya sunat, bukan wajib, sunat. Dan pakaian seseorang jadi sunat, kita pakai pakaian yang cantik-cantik, pakaian yang baru-baru, yang indah-indah, yang paling cantik lah. Bagi mata kita, hak ni lah yang paling cantik, kita pakai tu. Sebab itulah hari raya ni orang beli baju. Orang beli baju. Kalau tak ada duit ke mana ni, ayah, mak ni dia akan usaha juga beli baju ke anak dia. Walaupun dia tak pakai. Nampak? Jadi hari raya ni, sunat kita berhias pada pakaian. Pakai baju cantik-cantik. Bukan kita nak riak. Bukan kita nak ujuk. Ini sunat hukumnya. Jadi tak nama riak lah. Dia riak-riak ni pada pekerjaan dunia tak dinamakan riak. Yang riak-riak ni dia bersangkut pada ibadat. Kalau kita punya tasawuf, yang kata riak-riak yang dilarang ni riak pada ibadat. Macam kita baca Quran, kita sembahyang sunat, kita sembahyang fardu, yang bersangkut dengan ibadat, berzikir. Itu kalau ada niat lain daripada Tuhan, dinamakan riak. Sebab riak-riak ni ketika kita nak memperlihatkan ibadat kita, itu riak. Ujub, kita perasan kata kita ni hebat, itu ujub. Sum'ah, kita nak mendengarkan ibadat kita pada orang, kita nak bagi orang dengar supaya dapat puji, dapat kepujian oleh makhluk, itu orang panggil sum'ah. Sum'ah ni kita buat satu ibadat nak bagi orang dengar. Apa tujuan? Setelah daripada tujuan dia tu nak dapat kepujian makhluk, itu dinamakan sum'ah. Riya ni artinya kita nak memperlihatkan ibadat, kita nak memperlihatkan ibadat kepada manusia. Tujuan dia ada gharad dunia, ada tujuan dunia, nak kepujian makhluk umpamanya. Itu dinamakan riya. Takbur ni besar diri. Nampak? Adapun riya pada pakaian ni tak dinamakan riya. Boleh. Sebab apa? Karena ia pekerjaan dunia. Kalau kita kata riya, rumah kita bocak pun riya juga lah. Kalau orang nak buat kenuri, bila buat kenuri dia bersiap lah rumah dia tu. Dia buat nak ni, bocak baru, tukang tirai, mesin rumput. Apa tujuan? Tujuan dia nak bagi orang tengok
Tu kereta kita, motor kita, kita buku cat baru, tukang sport rim, nak bagi cantik, riak lah tu. Nampak? Tapi riak pekerjaan dunia diharuskan. Tapi jangan takabur. Takabur tak boleh. Takabur ni sama ada pekerjaan dunia ataupun pekerjaan akhirat dilarang. Gitu. Qala musannif rahimahullah. Jadi sunat kita berhias diri kita, pakaian kita. Dan pada majlisnya, majlis seseorang yang nak berhari raya. Majlis ni katanya sunat kita berhias rumah. Majlis ni maksudnya sunat kita berhias rumah. Sebab itulah hari raya ni orang berhias rumah. Orang berhias rumah ni kebiasaannya nak kenuri Datuk. Yang nombor 2-nya raya. Kebiasaan lah, pada adatnya gitulah. Jadi kalau isteri, anak-anak ni nak berhias rumah, jangan larang lah. Sunat berhias rumah. Kita nak sambut hari raya ni, sunat kita berhias dengan rumah kita. Sekadar mampu lah. Sekadar mampu. Qala musannif rahimahullah ta'ala. Banyak lagi pekerjaan sunat hari raya ni, banyak. Setengah daripadanya takbir raya. Takbir ni dia ada 2. Ada takbir mursal ataupun takbir mutlak. Yang keduanya takbir tu takbir muqayyad. Tapi dalam kitab ni dia tak sebut. Dia tak sebut lah. Saya nak cerita. Sunat pada hari raya ni kita bertakbir. Takbir ada 2 jenis. Yang pertamanya takbir mursal ataupun takbir mutlak. Semata-mata takbir. Dia tak ada masa, ikut suka kita, sama ada berjalan. Takbir mursal ni maksudnya takbir yang tak dikaitkan dengan semayang. Takbir yang tidak dikait ataupun tidak dihubungkan dengan semayang. Itu dinamakan takbir mursal. Dia berlaku pada masuk malam raya. Sama ada hari raya fitrah ataupun hari raya Aidil Adha. Apabila masuk malam raya 1 Syawal ataupun 10 Zulhijjah, masuklah takbir mursal. Takbir mursal tu sampai bila? Sehingga seseorang tadi dia takbir sembahyang raya. Apabila dia takbir sembahyang raya, Allahu Akbar, maka habislah takbir mursal. Bagi orang yang tidak sembahyang hari raya, masa takbirnya hingga masuk waktu zuhur. Apabila masuk waktu zuhur, habis takbir mursal ataupun takbir mutlak. Bagi orang yang tak sembahyang raya lah. Bagi orang sembahyang raya, apabila dia takbir sembahyang hari raya, maka habislah takbir mursal. Takbir mursal ni kita boleh takbir di mana-mana, bila-bila masa. Cuma dia tak dikaitkan dengan sembahyang. Boleh. Kalau kita sembahyang maghrib malam tu, kalau kita nak takbir mursal, kita wirid dulu. Hari raya fitrah lah. Hari raya Aidil Fitri, pada malam raya tu kalau kita nak takbir, kita buat wirid sembahyang dulu. Sunat kita takbir tu selepas daripada kita wirid sembahyang, kita tasbih, kita takbir, kita Allahu Akbar, subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar tu. Sebelum daripada doa kita takbir raya. Itu dinamakan takbir mursal. Yang keduanya takbir muqayyad. Takbir muqayyad ni dia berlaku pada hari raya Aidil Adha saja. Raya kurban saja. Takbir muqayyad. Apa dah takbir muqayyad? Takbir yang dihubungkan dengan sembahyang. Tak kira sembahyang apa. Bahkan sembahyang jenazah sekalipun, sunat kita takbir raya. Takbir muqayyad nama dia. Dia berlaku pada hari raya. Hari raya Aidil Adha. Masuknya pada 9 Zulhijjah, yakni hari wukuf. Wukuf hari Arafah. Kita raya 10 Zulhijjah kita raya. Jadi hari yang ke-9 tu bila masuk waktu subuh, sunatlah kita takbir muqayyad ni. Takbir raya. Tiap-tiap lepas sembahyang, waktu subuh, waktu zuhur, waktu asar, lepas tu maghrib, kita takbir muqayyad. Bila masuk malam raya tu, lepas tu boleh kita buat takbir mursal pula. Takbir mursal ni dia tak ada masa. Boleh takbir bila-bila masa, sambil berjalan, sambil apa. Cuma dia tak kaitkan dengan sembahyang. Takbir muqayyad ni, kita sunat kita takbir dulu. Kemudian kita berzikir. Lepas pada kita takbir raya, kalau kita nak berzikir, apa kita berzikir? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu. Allahumma antas salam, ayat kursi dan sebagainya. Maknanya selepas pada kita takbir raya, baru
kita berzikir dan berdoa. Itu takbir mukhayyad nama dia. Dia takbir mukhayyad ni masuknya 9 Zulhijjah hingga habis hari tasyrik 11, 12, 13. Apabila masuk 13 Zulhijjah, masuk waktu maghrib, habislah takbir mukhayyad. Itu sunat yang dituntutkan pada ayat-ayat. Qala musannif rahimahullah ta'ala. Boleh. Dan setengah daripada sembahyang sunat itu, sembahyang sunat mutlak dan sunat wudu dan sunat tahiyatul masjid dan sunat tahajud. Cukup dekat. Lagi akan datang insya-Allah musannif akan cerita kepada kita setengah daripada sembahyang sunat, iaitu sunat mutlak, sunat wudu, sunat tahiyatul masjid, sunat tahajud dan sunat tasbih. Cukup dekat. Ila akhirih. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. A'udzu billahi minasy